Day 3. Oh, fishing? No, not me. I'm not fishing. Okay, I see fishing there. Oh, yes. Thank you. That's all. Thank you. Oh, glove ni teruk dah. Ada je glove baru tapi tak sedap macam tu. Dia kecil macam mana tak tahu. Dia panjang jari. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 14 bulan, hari ketiga dekat Thailand. Okey, sekarang saya check out lah daripada hotel ni. Saya duduk sini 2 malam. Hotel dia lawa cantik, tapi adalah nanti check in tahulah macam mana. Jom. Hey. Program hari ni saya nak pergi tempat yang saya tak pernah pergi lagi lah. Ke Chumphon. Betul kot? Chumphon. Kita naik atas sikit. Sampai situ je lah. Naik atas, tidur semalaman, lepas tu turun balik. Macam mana pun 17 bulan tu saya kena ada dekat Krabi. Saya nak sambut kawan saya, Pali and the gang lah. Dia buat trip baru masuk 17 bulan. Jadi saya join dia orang punya tentative dah ada dah. Jadi sekarang saya nak pergi breakfast. Lepas tu isi minyak apa semua. Lepas tu shoot terus lah ke Chumphon. On the way tu kita tengok lah apa yang menarik. Kita boleh singgah je lah, berhenti. Ni kalau lewat-lewat kat sini ni kena sembahyang lagi ni. Pagi-pagi mereka tidur lagi kot. Mereka tak start lagi main songkram. Ni semalam sini kedai signboard merah. Hari ni makan kat sini pula di jom pusing kat depan. Nak parking belah sana seberang jalan. One eternity later. Alhamdulillah. Kat sini dah tak risau dah nak cari kedai yang makanan halal. Banyak lah. Hari tu main ngampuk itu buah cari. Oh, alhamdulillah siap dah makan. Alang-alang tu makan nasi terus bagi kenyang. Taklah risau sangat sebab kat atas sana tu tak tahu kedai kat mana. Kedai halal kan. Kena cari sesi minyak dulu ni. Tinggal 2 bar. Inilah hotel yang duduk semalam. Apa? Orchid Kalim Bay. Layan jalan.
Ni masjid. Sebelum ni pernah beli makanan kat sini dengan bok beli ayam. Ada video yang first time di sini. Jumpa yang dekat, kita masuk je dulu. A few moments later. 300 baht. Rasa beli sih banyak lagi, tapi tu motor duk serong. Jom kita terus ikut Google Map ni. Estimate jalanan akan ambil masa dalam 6 jam 42 minit. Jarak dia 394 kilo je. Nak ke hotel kat Chumpong tu kan. Apa target dia, kalau boleh jangan sampai malam lah. Kalau terat nak bajet masa nak sampai malam tu bukan dia lah. Dia jadi bahaya dan kurang seronok sebab penat kan, jauh sangat. Ni okey lah, 300 lebih kilometer. Bahaya bhai, awak pancung macam tu macam-macam. Dia ni saya pasal ke apa ni? Ya, pergi dulu. Dia boleh je turun bawah tu kan. Itulah, hari tu ping abok pergi sebelah belah sana. Oh, ada orang mancing. Rasain Bridge. Lalalai. Continue for 22 kilometers. Kopanga. Apa kan? Santai. Santai. Lalalai.
Sat. Confused. Okey. Oh, baru perasan salah route. Ingat jangan lalu ikut Ranong tu. Aduh, teruk tu. Tadi masa dekat PTT tadi, saya off saya punya GPS tu. On balik, dia select route lain. Best. Lagi 2 kilo. Kena berhenti dulu ni. Kata ni Krabi Phuket. Lagi silap jalan pula. Kena berhenti dulu lah. Rehat Sat. Head south. Two 2,000 years later. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jalan selurusnya lagi 114 kilo lagi nak sampai. Sekarang pukul 1.18. Oh, panas. Panas ngantuk. KFC. Head northwest. Ya. Turn left, then turn left. Two 2,000 years later. Jom, bismillahirrahmanirrahim.
Okey, sekarang pukul 2 suku. Oh, tak jauh dah. Lagi 76 kilo. Tak jauh tapi dia jalan yang lurus macam straight macam tu kan. Tak tahu asal bosan gila. Selamat sampai. Sangat peduh. Aduh. Kena juga. Tengah laju pun kena juga. Oh, daripada main tengah jalan besar tau. Memanglah habis jam jalan. Udah habis jam dalam tu. Continue straight. Macam jalan dekat Ian je. Sekarang pukul 3, 9 minit. Dah nak sampai dah. Oh, memang ambil hotel bukan dekat betul-betul town pun. Okey lah. Taklah serabut sangat. Jadi nak parking kat mana? Oh, ada pekong ni. Kena pidobi dulu. Tengok baju dah tak ada dah yang bersih. Semua yang kotor. Nak pergi laundry tu. Baju kotor sangat. So dekat sini je. Jom kita pergi ronda-ronda sat. Oh, tadi lepas check in tadi tu pergi Dobby.
bagi settle baju tu. Dah keringkan semua. Oh, tenang Head jiwa. west, then turn left. In 600 meters, turn left. Kalau tak malam ni nak pakai baju apa nak tidur tak boleh. Dia foto saja. Turn left. Turn left. Kena berhenti dulu ke? Tak payah. Tak payah. Turn je. Good. Banyak kedai. Continue for 3 kilometers. Alah, taklah. Tak tahu. Lagi kita usah balik. Tak jauh pun ni, 13 minit je. In 300 meters, turn right. In 600 meters, your destination will be on the right. Apa yang ada? Your destination is on the right. Oh. Tu je view dia. Lepas tu esok kena shoot pergi ke, nak turun balik lah, menghala ke Phuket balik, tapi ikut belah Ranong. Bermalam kat Ranong ke, cari hotel situ satu. Kalau kata nak pergi Krabi direct, macam banyak hari pula. Sebab 17-18 tu saya dekat Krabi. Saya sudah tempat hotel sana dah. Oh, terkejut aku. Sudah. Tak mau. Hehehe. Balik tak mau. Kopong-kopong basah Patah balik. Ingat merah-merah tu apa dalam map rupanya depa. Duk layan songkram tak habis. Kan dia. Dah tak sanggup dah. Oh, cukup. Cancel. Pergi makan je lah. Tak boleh. Aduh, ada lagi. Habis. Macam mana ni? Berapa hari mereka ni duk beraya ni? Aku confused.
Lari ayak. Sorry. In 500 meters at the roundabout, continue straight. In 300 meters, turn right. Turn right, then your destination will be on the right. Turn right, then turn left. Head north, then turn right. Balik bilik, sambung edit video. Nak buat yang second day punya. Dekat je tu. Wayak takut.